Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah dengan syafaat Al-Quran dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatkanlah kami ya Allah daripada segala bencana dunia serta azab akhirat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, rezeki yang baik ya Allah, dan amalan yang diterima olehmu ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan majlis kita, perhimpunan kita diredai, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh kita, dan juga doa-doa kita, hajat kita mudah-mudahan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang hadir bersama-sama setiap malam pukul 9.30. Kita mula dengan amalan bacaan 7 surah pilihan, amalan sebelum tidur, dan berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Jangan tidur ayat payah Jangan tidur selagi tidak baca Al-Quran dan juga berselawat. Macam tu. Boleh gitu boleh tak kata. Okay, insyaAllah terima kasih yang berkasi rezeki. Semoga dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik. Kak Lin, Twistin, Makcik, Kak Zai, Kak Ainun, Cik Asmah, semualah sahabat-sahabat semua, dan juga sahabat-sahabat yang bantu share 2.2 tiap-tiap skrin 300 lebih. Terima kasih semua. Semoga Allah SWT murahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan di dunia dan juga urusan kita di akhirat sana. Terima kasih Kak Zai, Kak Wan, Kak Mislina, Kak Asma, semualah, dan juga semua moderator saya yang banyak membantu. Semoga Allah membalas segala kebaikan antum semua dengan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kisah semua sekat itu saja. Kita bertemu lagi pukul 5 nanti insya-Allah. InsyaAllah, doakan semoga Allah izinkan kita bertemu lagi pukul 5 nanti. Seperti biasa, kita mula hari kita dengan kita baca Al-Quran. Kita tutup dengan Al-Quran, kita mula dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari. Mudah-mudahan Allah pemudahkan segala urusan kerja kita, perjalanan kita, selamat pergi kerja, balik kerja. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dan Allah beri yang terbaik untuk kita semua insya-Allah. Okey, semua kata saja jam 5 jam 5 insya-Allah. Insya-Allah jam 5 tadi. Sekali saja kita tutup majlis dengan tasbih. Yang baik hanya Allah Subhanahu wa taala, yang kurang yang lemah daripada diri saya minta maaf semua. Kita tutup majlis dengan tasbih kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr
Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jom kita berselawat dulu insya-Allah.